Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek margarin yang lembut dan gebu. Dalam satu mangkuk, sukat 250 gram margarin. Kemudian kita akan mix kejap margarin ni sehingga dia jadi lembut. Bila margarin tadi dah pun lembut, boleh masukkan 200 gram gula halus. Tambahkan juga 1 sudu besar omelette supaya kita punya kek ni bertambah gebu, dan masukkan sedikit esen vanila. Kita mix lagi ke semua bahan ni sehingga dia bercampur rata, dan pastikan kita punya adunan tu jadi kembang dan tukar jadi warna putih macam ni. Seterusnya, pecahkan 5 biji telur. Kita masukkan sedikit demi sedikit dan mix rata. Kini selepas masukkan 5 biji telur tadi, adunan dah pun jadi lebih gebu. Seterusnya, ayak 220 gram tepung gandum. Masukkan juga 1 sudu kecil soda bikarbonat dan 1 sudu kecil baking powder. Tujuan ayak tepung ni supaya tekstur tepung tu akan jadi lebih halus dan nak hilangkan dia punya bintik-bintik. Kap rata pakai spatula, kemudian barulah di mixer. Kalau tak, nanti kita punya tepung tu akan berterbangan. Mix kejap je, lebih kurang 5 hingga 6 minit macam tu sehingga semuanya bercampur rata. Dah siap dah adunan untuk kek margarin. Sediakan loyang yang berukuran 8 inci dan alaskan dengan kertas minyak. Isikan adunan kek ni sehingga semuanya habis dituang. Kemudian ratakan permukaan atas tu dengan menggunakan spatula. Hentakkan loyang beberapa kali untuk nak pecahkan air bubble. Kemudian panaskan oven 10 minit awal. Bakar kek selama 40 minit pada suhu 170 Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Bila kek dah masak tu, kita sejukkan dulu di atas redai besi. Ini dia kek tadi dah pun sejuk. Bolehlah potong mengikut saiz yang kita nak. Ini dia kek margarin tadi dah pun siap dipotong. Saya nak cuba satu. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu, dan bahagian bawah tu masak merata. Rasa dia pun sangat sedap, taklah terlalu manis. Senang je kan nak buat kek margarin. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.